Teringin sangat nak pergi Chiang Mai, tapi jauh tau. Kalau korang nak tahu, sekarang di Book Noodle dah ada menu baru, Kai Soy. And yes, memang korang wajib cubalah. Sebab apa aku nak bagi tahu, korang kena cuba sebab dia sangatlah sedap. And yang paling best sekali, dia datangkan sekali 3 menu tau. Ada daging, ada ayam, yang paling best sekali ada itik. And datangkan sekali dengan side dish, ada kulit ayam. And lepas tu dia ada sayur-sayuran cili oil dengan limau. Okay, yang ni PWP, korang kena try air pandan, dia memang sedap. So yang ni aku makan Kai Soy ayam. And kalau korang tahu, yang ini korang kena letak sekali dengan kulit ayam, limau nipis and sayur-sayuran. Lepas tu korang letak sekali dengan cili oil. Yang aku paling suka sekali bila aku makan, dia punya rempah ratus tu semua cukup tau. And lagi satu tak pedas. Korang tengoklah itik ni weh, besar. And lagi satu juicy tau. And dia sangatlah sedap ya. Aku memang penggemar daging. And daging dia kalau kau nak tahu memang lembut and juicy dalam mulut. And dia punya mie ni bukan setakat lembut je, tapi dia crispy sebab datangkan sekali dengan telur. And yes, memang aku akan repeat lagi lah dekat sini kan. Memang sedap, memang ala-ala Chiang Mai weh.